Sambung perjalanan aku mendaki Everest Base Camp yang ke-6. Let's go. Okey, sekarang ni aku baru je sampai di Kampung Surkey, tempat starting point mendaki Everest Base Camp ni lah. Datang sini aku tadi naik jeep, sumpah berbahaya sekali. Cok jalannya menuju syurga macam wai yang seram. Dan mulai saat ini dan detik ini maka bermulalah perjalanan sarpu menuju ke syurga dunia abadi Everest Base Camp. Yahoo! Emang kau ada lembu tiba-tiba kat sini. Macam tak percaya je aku akan kembali ke sini semula Nepal ni untuk hiking pegunungan super duper terindah di Malaysia ni. Excited sekali macam wayah. Sebelum ni aku hiking di Annapurna Base Camp ABC, yang kali ni Everest Base Camp. Benda dua ni tak sama je adik-adik. Adik ibarat Perlis dengan Kelantan tapi duduk kat Malaysia. Awal-awal trek dia sangat mencabar sekali lah, macam banyak gila tangga-tangga yang bertubi-tubi naik ke atas macam ni. Memang semat tak relax langsung tapi tak apa, tak kisah pun, aku masih bertenaga. Awal lagi ikut mempunyai stamina banyak lagi aku time ni, kuat ligat dan padat. Tiba-tiba jumpa dengan anak-anak Nepal tengah main penuh keriangan di sini berlari-lari menikmati hidup yang harmoni tau. Lepas tu tak lama jalan jumpa aku dengan keledai-keledai yang bawa barang. Salam kenal semua, tapi jadi masalah kurang ajar sekali yang warna putih ni diboboknya depan-depan aku macam ni ke memperkenalkan diri kepada aku. Untuk hari ni aku akan trekking sampai ke kampung yang namanya Pak Ding tau. Selagi tak sampai ke Pak Ding, selagi tu aku takkan berhenti. Maka masa 4 jam jugalah nak jalan ke sana, harapnya sampailah. Trek dia awal-awal memang tak relate langsung awal-awal ni aku jumpa tangga, lepas tu naik bukit yang batu-batunya banyak besar-besar gerabak macam ni dengan berdebu lagi. Tapi alhamdulillah lah sekali santai sikit lah, lalu lereng gunung macam ni tapi serius tinggi. Tengok corong kat tepi aku ni, sumpah ya Allah, aku ni orangnya lah gayut, memang lemah sangat. Jadi nak selamat aku merapatkan diri lah ke tepi-tepi dinding macam ni supaya kekal hidup aku. And tak lama lepas tu jumpa aku dengan jabatan gantung yang pertama. Excited sekali aku time ni aku jalan lah slow-slow kan, tapi bila sampai tengah tu kaki aku tiba-tiba keras bila aku sampai bawah, sumpah gayut. Macam ada setan pegang je masa tu. Aku sepak je setan tu. Alhamdulillah slow-slow aku jalan dan akhirnya selamat sampai juga. Aku tak tahu macam mana nak bayangkan lepas ni jabatan gantung aku nak lalu lagi kan. Macam ni lah lebih kurang pemandangannya di sini. Serius memang cantik sekali tapi itulah tak bernasib baik, kabus tebal hari ni. InsyaAllah esok okey lah. Lepas tu aku jumpa dengan abang porter yang tengah bawa kotak yang banyak sangat macam ni. Gila Power Ranger sekali, diorang kuat kan. Lepas tu lalu jalan yang landai pula. Sumpah alhamdulillah tau, macam ni baru bagus sekali, boleh menikmati pemandangan yang seronok. Sampai habis jalan macam ni mesti cepat aku sampai Everest Base Camp. Tak lama lepas tu masuk aku di sebuah perkampungan. Sebelah ini penuh dengan batu-batu bersurat. Berhenti je aku minum air, ni penat sangat goblok bercakap daripada tadi. Dah jalan jauh aku time ni tau. Kampung apa nama ini pun aku tak tahu. Daripada tadi aku tak sunyi sepi macam tak ada orang je. Cerita hantu pun ada. Tapi bagusnya sini perkampungan tinggi-tinggi macam ni, tiang elektrik semua ada disediakan. Ada juga